Emas naik dan turun dalam jangka masa pendek dan confirm naik dalam jangka masa panjang. Dalam masa sebulan yang lalu, harga emas saya lihat semakin lama semakin meningkat. Jadi sekarang musim harga emas naiklah. Sempena harga emas tengah naik ni, jom kita tanya apa nasihat guru emas saya. Apa akan jadi bila harga emas naik? Daripada 2008 ke 2011, harga naik konsisten sekitar 30%. Jadi masa tu semua orang happy lah. Jadi kalau beli jual 6 bulan akan datang, kita boleh katakan confirm untung. Jadi masa tu macam-macam teknik lah keluar pelaburan emas ni. Buat loan, beli emas. Last kali loan boleh settle, emas dapat percuma. Pajak emas, beli pajak. Dipanggil teknik rempit emas. Jadi banyak teknik. Bila harga emas mula jatuh daripada 2012, 13, 14, 15, teknik tu dah tak relevan dah. Tapi ramai yang tak belajar tentang emas, dia pergi dekat blog, dia baca, okey terus buat. Dia lingkup. Okey, so tuan-tuan dan perempuan, berhati-hatilah. Di masa harga emas tengah naik, jangan sesekali mencuba benda-benda yang baru yang boleh membawa anda ke risiko terjebak dalam skim cepat kaya.